Aku benci betul dengan desain kamera yang besar macam mesin basuh ni. Kau tunggu je. Aku pasang casing yang warna merah jahat ni. Pasang pula grip Xiaomi yang terbaru ni. Dah sedia? Henshin. Jom kita tengok Xiaomi 15 Ultra. Sekarang kita nak tengok dalam kotak phone. Ada satu casing jernih yang tak berapa lembut, agak keras aku pegang ni. Kabel USB to C dan adapter tak disediakan. Yang paling penting sekali, phone Xiaomi 15 Ultra warna putih. Memang cantik gila. Kamera bump memang agak besar. Ada tulis Leica dekat sini. Ada flash, ada berapa lubang ni? 1, 2, 3, 4. 4 lubang kamera. Dan untuk skrin dia ni adalah quad curve. Okey, quad curve tahu dia tak berapa curve sangat dan tak berapa rata sangat. Dalam kotak legenda ni lagi macam-macam keriangan. Ada 2 ring dekat sini. Aku rasa ini dekat bahagian lens kamera dia. Aku pun tak tahu nak guna untuk apa. Dan ini ada satu untuk grip tangan, tak silap aku. Dan ada 2 button untuk shutter dekat sini. Bahagian bawah ada grip yang dengan siap tali. Dan casing merah jahat yang aku tunjukkan tadi. Dah pasang casing, korang tengok. Memang cantik gila. Warna merah menyala. Macam merah cili aku tengok. Okey. Dekat sini tak silap aku kalau korang picit boleh buka ring ni. Ya betul. Boleh buka ring, boleh tukar dengan 2 ring yang aku tunjukkan tadi. Bahagian bawah ni memang sengaja dikosongkan sebab kita nak pasang grip. Bahagian dalam ni memang kulit. Aku rasa nak jaga casing ni supaya mengelakkan calar lah. Okey. Korang masukkan saja macam ni. Okey. 1, 2, zas. Okay, akan rasa piap dia ada bunyi dia. Dan jangan lupa untuk lock supaya tak tercabut grip ni. Siap tali, memang premium betul. Bila pegang pun rasa macam pegang kamera. Untuk spek kali ni Xiaomi menggunakan HyperOS 512GB untuk kepuasan ambil gambar. Untuk RAM dia ada 16 tambah 6. Total jadi berapa? 22GB RAM. Snapdragon 8 Elite. Memang syadu Android 15. Siapa kata Xiaomi tak ada AI? Ada Gemini dekat sini. Lepas tu ada App Boost, okey. Dekat sini ada macam-macam. Tak sempat aku nak explore. Paling ramai nak tahu apa guna grip ni pada kamera. Okey, sekarang aku test, okey. Yang button paling besar ni adalah shutter. Aku tekan, tengok. Boleh ambil gambar banyak kali. Snap, 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 snap. Dan ada lagi satu button dekat sini. Okey, ada satu tombol. Tombol ni adalah untuk zoom. Tengok aku tarik Aku tarik. 1, 2, 3. Tarik. Dan korang boleh double klik untuk lagi laju dia punya zoom. Button tarik ni untuk apa pula? Okey, sekarang kita try tarik. Tarik, nampak tak? Dia cerahkan gambar kalau gambar tu agak gelap masa tu. Okey, korang boleh turunkan untuk gelapkan boleh. Tiba nak buat video, tak susah pun bang. Ada satu button dekat sini, korang tekan saja, automatik korang akan start record video. Korang punya portrait, nice, memang ada setup Leica dekat sini, boleh nampak color dia. Dan ini untuk portrait. Korang tengok bacaan portrait dia memang kemas gila. Memang ada nampak estetik, klasik-klasik sikit. Jadi, apa pendapat korang penggemar kamera? Baik beli Xiaomi 15 Ultra dengan kamera kit ni ataupun